Hai semua,ยินดีต้อนรับสู่ไทยซันไตค่ะ Dalam video ini, kita akan explore bagaimana kluster konsonan berfungsi dalam skrip tulisan Thai. Dengan memahami kluster konsonan, kita boleh improve bacaan dan sebutan sekaligus membuat kita mahir berbahasa Thai. Kluster konsonan tu apa? Well, kluster konsonan ialah dua konsonan yang bergabung pada awal suku kata tanpa ada huruf vokal dan membuatkan sesuatu perkataan itu boleh dibaca. Kluster konsonan ada 3 jenis, iaitu yang pertama, true cluster. Dalam bahasa Thai dipanggil akson kuap the. Yang kedua, false cluster. Dalam bahasa Thai dipanggil akson kuap mai the. Yang ketiga, leading consonant cluster. Dalam bahasa Thai dipanggil akson kuap thi chai akson nam. True cluster. True cluster hanya ada 6 konsonan sahaja yang boleh bergabung dengan konsonan ro rea, lo ling dan wo wan, iaitu ko kai, kho kai, kho kwai, pho phan, po pla dan to tau. Konsonan yang bergabung dengan ro rea, ko kai, kho kai, kho kwai, pho phan, po pla dan to tau. Konsonan yang bergabung dengan lo ling, ko kai, kho kai, kho kwai, pho phan dan po pla. Konsonan yang bergabung dengan wo wan, ko kai, kho kai dan kho kwai. Contoh perkataan: Kalau korang jumpa perkataan macam ni, korang susah nak baca sebab konsonan pada awal suku kata bagi ketiga-tiga perkataan ini tidak boleh bergabung. Jadi, supaya perkataan ini boleh dibaca, perlu tambah vokal a di antara konsonan ini. Tetapi, vokal a tu tak perlu ditulis dalam tulisan Thai, hanya sebut saja. Macam ni, sengup, semong, talat. Jadi, daripada ejaan macam ni, tak boleh dibaca. Berubah jadi macam ni, boleh dibaca. False cluster. False cluster ialah konsonan berpasangan pada awal suku kata dan hanya ada 6 konsonan yang berpasangan dengan ro rea, iaitu tho tahan, cho chan, so so, so sia, so sala dan ro rea. Bentuknya seperti ni. Thoro. Apabila disebut, ia menjadi so-so. Contoh perkataan, sap. Coro. Apabila disebut, ia menjadi co-chan. Contoh perkataan, cing. Soro. Apabila disebut, ia menjadi so-so. Contoh perkataan, sai. Soro. Apabila disebut, ia menjadi so. Contoh perkataan, sang. Soro. Apabila disebut, ia menjadi so. Contoh perkataan, sat. Ro-ro jika berada di tengah suku kata, ia disebut a. Contoh, kam. Jika berada di hujung suku kata, ia disebut an. Contoh, chanya. Leading consonant cluster pula ada 2 jenis, iaitu silent consonant ho hip dan o ang. Ho hip bersifat silent consonant, huruf yang tak perlu disebut tapi perlu ditulis. Berfungsi untuk mengajak konsonan kelas rendah mengikuti peraturan penentuan nada dari konsonan kelas tinggi. Contoh perkataan, nu, ma, mi. Oang juga bersifat silent consonant dan hanya muncul sebelum konsonan yoyak pada 4 perkataan saja, iaitu ya, yu, yang, yak. Itu saja. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda rasa video ini menarik, jangan lupa like dan subscribe untuk video seterusnya. Bye-bye.